Dan wajib i'tiqad bahawa ada bagi Allah Ta'ala itu, ada bagi Allah Ta'ala hak milik Allah malaikat, yakni bibar apa banyak malaikat. Bukan Tuhan ada dunia saja, bukan Tuhan ada manusia saja, Tuhan buat ada malaikat untuk kerja ibadat pada Allah dan untuk tunai perintah Allah yang sakut paut dengan anak dia. Untuk nak buat turun rahmat ke anak dia, untuk nak jaga amalan anak dia, buat baik, buat jahat, macam Rocky Atik dia. Malaikat. Ada malaikat. Tapi malaikat ni ya tak ada jatuh, tak ada tino, tak ada tidur, tak ada jenera. Tak makan, tak minum. Duduk semata-mata turut perintah Allah saja. Maksiat tak ada, kerana Allah tak ada buat nafsu ikan malaikat. Dan tubuh ia jadi dengan nur. Dengan cahaya. Ia jadi tak terjamuh tak tepuh lah. Tepuh apa kita, pergi tepuh lah. Malaikat pergi ramah tak tepuh. Jangan nur. Betul lah. Kalau tepuh meja, kuasa, tak apa. Beragak udara, gagal cahaya. Cahaya pelita beragak nak tepuh tak. Allah berjadi dengan nur. Itu malaikat. Ia tak nampak dipandang. Malaikat kalau tokoh yang nak buat, ia buat jumpa dengan kita dengan rupa manusia dan berbagai-bagai rupa. Dia boleh. Itu Allah Ta'ala ada juga bagi dia malaikat. Dan mereka itu malaikat bibar apa hamba Allah. Orang kena buat hak Tuhan suruh. Tu hamba. Bibar apa hamba Allah Ta'ala yang dipelerakan mereka itu, yang Allah Ta'ala jaga. Yang Allah Ta'ala jaga daripada mengerjakan maksiat. Kita ni hamba Allah juga, tapi Allah tak jaga. Tak jaga sungguh, jaga dah. Orang yang kasih tu dia jaga tak boleh kena maksiat. Supaya kita pera lembu lah, kita pera burung, kita pera apa, kita sayang, kita jaga tak boleh kena bala-bala menterak-menterak tadi tu. Allah yang pera kita ni dia jaga. Setengah-setengah, lepas tu setengah-setengah dia tak jaga. Dia tak pera kita, tak pera sungguh tak, lepas-lepas. Pergi rata, kadang kita buat maksiat, kadang kita pergi deraka pada Allah, tu makna Allah tak jaga mana. Ada hikmat dia, sebab dia nak buh neraka. Kalau dia lepas dia jaga habis buat manusia, dia jaga supaya jaga malaikat tu. Pasal apa dia nak buat neraka? Kalau dia jaga habis, dia koci-koci habis, manusia apa dia tak boleh berasa ke abuk nak buat jahat, buat maksiat. Kalau itu tak ada guna dia buat neraka tu. Sabit dia lepas manusia, malaikat dia jaga habis, keliling penuh. Sabit tu dalam gulung dengan malaikat, tak ada seorang habuk masuk neraka. Tak ada seorang habuk masuk neraka. Malaikat sore ya. Dulu setengah daripada malaikat, pala ni dilaknat oleh Allah. Jadi iblis. Sekor tu ya. Tapi manusia ni bukan sore masuk neraka. Ramah. Sebab Allah buat 7 lapis. Disebab ni Allah tak jaga penuh manusia. Tapi malaikat dia jaga penuh-penuh. Sikit pun malaikat tak deraka pada Allah. Itu makna kata Allah Ta'ala jaga. Yang dipelerakan mereka itu daripada mengerjakan maksiat. Allah buat kerana nak wiyah tak kerja maksiat. Allah tak buh nafsu. Allah tak buh nafsu, buh akal saja. Supaya kita manusia, Allah buh akal tu, buh nafsu tu. Kena buh akal 5 kilo, buh nafsu 5 kilo, tu duk susah, duk bubuk. Kalau buh akal 8 kilo, nafsu 2 kilo, lagi. Kalau nafsu 6 kilo, akal 4 kilo, tak buat lah. Dia tengok pesan Allah Ta'ala nak buh kita. Tapi malaikat ni Allah jaga sungguh. Tak buh nafsu dia. Lagi suci mereka itu. Suci yakni terlepas. Mereka itu malaikat daripada sifat manusia. Malaikat tak ada tepuh. Tak ada mengenai sifat-sifat serupa dengan sifat manusia. Gapo? Makan, minum, tidur, duduk, nikah, kahwin. Berasa kat tu, berasa kat ni, tak ada. Berasa semata-mata nak ibadat pada Allah, nak turut perintah Allah. Tak berasa ke abuk pun lagi.
Itu makna suci daripada sifat manusia. Dan mereka itu malaikat tu amat banyak doa. Tiada mengetahui dengan bilangan mereka itu, bilangan malaikat berapa-berapa tak ada dia tahu. Malaikat Allah Ta'ala. Yakni malaikat serahlah kepada Allah. Banyak no malaikat. Tak tahu, tak habis bila. Wallahu alam, serah Tuhan. Banyak no. Tu malaikat. Kalau kita nak kira malaikat hok duk tabomen ni. Malaikat hok duk di langit pertama, langit dunia ni. Kalau kita nak hitung habis segala benatai laut, benatai darat, burung gapo. Hok duk ta dunia manusia, jin campur, nak pergi ukur, pergi pelaga dengan malaikat hok duk kerja di langit pertama. Banyak malaikat langit pertama 10 kali ganda. Sore kita 10 hari dia. Pada dalam dunia ni 10 ganda dah. Kita manusia kalau kita banding dengan menatai darat, banyak menatai darat 10 kali ganda. Banyak lapis karung, katak, jewak tu banyak lah kita. Kita sore ya 10, kita sore ya 10. Capur kita kosi dengan menatai pula. Nak gocoh, nak pergi banding dengan menatai laut. Banyak menatai laut 10 ganda. Kita seka ikan pulih ko. Banyak dia. Lepas tu ipung pok dunia nak ukur dengan malaikat langit pertama, banyak malaikat langit pertama 10 ganda. Lepas tu lagu tu 10 ganda, hipung pok ni pula ukur dengan langit kedua, banyak langit kedua 10 ganda. Langit 3 banyak 10 ganda, siapa langit yang 7 banyak 10 ganda. Banyak lah buat malaikat, tapi tak apa banyak pun ia jirim lembut. Tubuh ia lembut . Tempat spek ia duduk ramah boleh. Manusia tempat spek duduk ramah tak boleh. Sebab tubuh kerah. Tetap. Sabit Allah mati le. Mati rung dulu, timbul rung baru, mati serung. Malaikat tak ada mati. Ada sok mau tambah, tak mati. Nanti mati kemak ni. Laku-laku. Tak lupa kita manusia. Terus tikak lagu tu malaikat. Dan bahawasa kepala-kepala mereka itu, bukan kepala hak duk tekak dah. Kepala-kepala ni makna ketua-ketua. Ketua-ketua malaikat, bukan kepala butai bulat ni dah. Dan kepala-kepala mereka itu, yakni ketua-ketua mereka itu, mereka malaikat tu. Empat orang, hak tua besar, warna besar. Tapi nayuk dia ni. Iaitu kepala-kepala tu Jibril dan Mikail dan Israfil dan Israel. Ia 4 orang ni hak lebar ni. Dan setengah daripada mereka itu malaikat hamlatul arsy. Artinya bibar apa malaikat yang menanggung aras, duk bawa arah. Duk ikut arah. Duk ikut arsyur rahman. Arah di atas langit yang 7 ni. Di atas pada langit yang 7. Satu kejadian, satu makhluk yang amat besar. Arah kursi duduk di atas ni. Tak tahu ke mana rupa tu. Dan mereka itu sekarang, mereka itu malaikat duduk tanggung arah tu 4 malaikat. 4 orang. 4 orang juga malaikat. Malaikat ni kalau ukur dengan dunia 1000 kali ganda. Supaya ukur cicing dengan pandai bola. Tekah ya. Berapa ribu kali ganda. Kalau ukur dunia, tekah, supaya dengan tekah cicing dengan padai. Ukur dunia. Tapi malaikat bawa 4 orang. Dan pada hari kiamat 8 malaikat. Boleh kiamat dia tambah 4 pula di 8 pikul arah. Bawa arah. Dia bawa baik anak pikul baik na wallahu alam, tapi dia panggil menanggungkan arah. Menanggung arah. Salah arah tu. Apa orang kiamat ni. Bawa dia. Tapi ya Allah Ta'ala nak kita fikir. Kata hari susah. Hak sikit tambah jadi banyak sikit. Padahalnya 4 orang pun Allah Ta'ala wira. Tapi nak ayat tahu bila kerja besar baik di ramah. Supaya kita kalau kerja putih-putih besar-besar baik pakat ramah. Pada sikit. Dan setengah daripada mereka itu malaikat
Mereka yang wajib diketahuikan mereka itu, malaikat tu atas jalan tafsil. Setengah daripada malaikat juga. Kok kita kena reti atas jalan tafsir, atas jalan sore bila we reti nama tu. Puluh orang tu. Puluh malaikat tu. Kok wajib atas jalan mengetahui atas jalan tafsir tu. Juga setengah daripada malaikat juga. Mana puluh orang tahu sore-sore? Empat kepala-kepala yang dulu. Empat orang yang ketua-ketua ni. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Jibril juga mengwahyu kepada rasul-rasul. Turun wahyu ke rasul. Mikail juga jaga ujian dan rezeki. Ujian nak turun mana hari ni weh. Rezeki nak wi lah kapung ni nak no hari ni weh. Tahun depan ni nak wi kapung mana nak no per juta. Bukan yang wi turun nasi kabut toko-toko bet tu. Ya wi turun ujian ko ya lepas ujian turun bumi jadi tumbuh padi boleh padi. Tu rezeki. Dia juga bagi, Tuhan juga bui. Nah. Israfil juga siuk sangkala, la ni duk gas sunar. Tarik nafas. Setengah ulama kata duk serok dah nafas. Duk nanti perintah Allah kata siuk. Tu ulama banyak nak kena. Yang dulu sunat tahu duk mana ke? Duk suku. La ni pegang sunat tak mulut dah. Nanti dengar perintah Allah. Nak kemak lah kita ni, tak lama lah. Wa amma gaji-gaji boleh lah. Nah, Izrail juga ambil nyawa. Malikil Maut. Izrail nama dia. Raja mati tu. Nanti ambil nyawa. Capang. 1000 orang sama seminit je ambil. Terus. Bukan dia seorang. Izrail ni. Ramai nak tangi dia. Dan mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir juga soal orang mati dan juga kata orang tak boleh jawab. Mungkar dan nakir. Dua orang. Tanya seorang, kata seorang. Tanya tak boleh rojak, kata tong. Tanya Tuhan, tanya Rasul, tanya agama, tanya imam, tanya saudara, banyak. Sakut paut dengan amalan kita nak buat. Tanya kata. Mungkar nakir. Duk kerja dah lah ni bela-bela tu. Yang bertanya keduanya akan segala orang yang mati. Orang mati tanya, orang hidup tanya ni. Orang hidup. Sama manusia ni bakat dia tanya. Mengerti tak pergi Tuhan. Gapa Tuhan mung. Dia Rasul mung. Sama pak kita dia tanya, dia soal. Dia tanya mati. Dan Ridwan. Ridwan juga tunggu syurga. Kalau Malik Ridwan tu raja syurga, raja puak-puak Ridwan. Nama Ridwan tu ya ramah tapi raja ya ada seorang. Panggil Malik Ridwan. Puak Ridwan ni puak-puak kanak-kanak dia jaga syurga. Yang menunggu syurga. Dan Malik, kanak Ki Malik sini Zabaniyah. Ya ki itlak pada hari Ridwan pun Malik. Betulah Malik tu raja, wan nafsa. Bawa mari hak neraka ni weh, dia pun Malik raja. Nak Zabaniyah. Puak Zabaniyah. Malik Zabaniyah ni puak-puak cuk. Buat seksa orang. Yang menunggu neraka. Dan Raqib. Juga tulis amalan baik lek kanan kita. Dan Atik. Juga tulis amalan jahat lek kiri kita. Satu pada kanan mukallaf. Pada kanan kita orang akhir balik ni. Dan satu pada kirinya. Lek kiri seorang, lek kanan seorang. Dia tak buat gapo, Tuhan suruh tanda amalan, tanda. Dia tak kata kerana kita nak buat gapo, dia tak sekat galai. Menyurak keduanya Raqib Atik tu. Akan sekalian kebajikan dan kejahatan. Semua hak baik. Ya tanda macam kita mari ngaji, ya tanda. Lebok ya tu. Mari malam ni keri mari. Malam apa ni? Malam komi pak apa ni keri ni? Pak wapo hari bulan, tahun wapo, jam ke wapo, orang tu mari ada benar ya buk jalan. Tapi buk ya jenis bukan jenis kertas dak, jenis nur. Jenis nur. Nah. Jenis cahaya. Lepas tu lek jahat pun dia tanda juga. Kita pergi ngupak orang, kita pergi deki kat orang, kita buat maksiat, kita semua ya tanda. Tapi cara tanda tu kita tak tahu. Kita tanda bagai tak tahu, tanda dengan kertas nah juga pernah.
Hak malaikat kita tak tahu hubungan. Tapi ada catatan di malaikat dia nanti buka Rusia di pada masa kiamat kita. Dia buka Rusia, muat gotu. Habis kat tu kemudian summa qala dan wajib ikut bahawa seada bagi Allah di bar apa kita